sekarang masuk ke rumah masing-masing lah. Okey, meriah juga. Okey, terima kasih. Nasi impit. Pulut. Okey, lemang lah. Ni lah lemang periuk kera untuk menu perayaan Kampung Sungai Mok hari ni. Kampung lain tak ada. Kenyang lagi? Kenyang lah. Okey. Lepas ni pergi mana pula? Rumah lain? Rumah rakan juga. Okey, selamat petang. Petang ke tu? Petang dah Salam dulu. Okey, salam dulu. Ya, ini Mama. Salam dengan saya sekali. Mama Yusri kita. Kenal kan Mama Yusri? Kenal. Okey, selamat petang. Apa ni, pengerusi Pengerusi apa tu? Persatuan Suku Jakun. Persatuan Suku Jakun. Berapa ramai ahli? Ada 30 Mak ya? Lebih kurang lah 30. Oh, 30 Kita menyeluruh lah, terlibat daerah Pekan dan Rumpin. Macam mana sambutan? Ada ke sambutan yang baik ke? Yelah, orang kita ni kalau nak pasal bersatu, berjuang ni memang susah. Macam mana? Sebenarnya kalau untuk persatuan ini kita fokus kepada isu kes. Jadi di sini secara tidak langsung kita menggerakkan masyarakat dengan isu. Jadi pertama kita fokus kepada mapping kampung, keduanya pada isu seperti perayaan Hari Orang Asal. Jadi di sini kita lihat sambutan dan ada juga beberapa kampung sudah mula sedar dan kita nampak penglibatannya sangat baik. Sangat baiklah. Hari ini seperti hari ini hari perayaan apa ni? Ini biasanya orang panggil hari Bela Kampung atau sambut hari tahun tahun lah macam tu. Memang daripada dulu. Memang dari dulu. Selain pada aktiviti macam ni, apa lagi yang pengerusi buat? Selain aktiviti begini sebenarnya kita juga ada sukaneka kanak-kanak. Sebenarnya dia lebih kepada silaturahim, penyatuan keluarga yang jauh datang dan saling apa tu orang bersuah muka. Kita pun tak setahun sekali. Ini peluang untuk bertemu. Kita beralih cerita pada apa ni? Persatuan. Persatuan tadi. Yang saya nampak lah seperti di grup-grup WhatsApp, banyak suku Jakun ni dah macam menyedari hak supaya jangan disenang lenang oleh pihak luar mengambil apa ni kesempatan. Macam mana dari segi apa ni penerimaan terhadap penyedaran masyarakat kita ni? Bagi saya penerimaan tercontohnya isu, tercontohnya perkara-perkara yang kita lihat mereka terhimpit. Di sini bila kita masuk, selain kita beri kesedaran mereka tentang hak tanah, kita juga beri kepada mereka tentang kesedaran hak jati diri, juga pendidikan. Sebab melalui Persatuan Suku Jakun sekarang ini kita juga sudah mewujudkan beberapa kita panggil kerjasama komuniti seperti pendidikan. Kita ada juga tarian, sewang. Kita juga ada satu kumpulan yang kita bentuk macam kawalan tanah. Dan juga kita ada kumpulan yang sedang ini penatua juga kita sedang sedarkan mereka tentang sejarah-sejarah. Jadi penglibatan itu kita nampak sangat bermanfaat lah, sebab bukan hanya tentang kesedaran, tetapi mereka melihat
secara tidak langsung sebenarnya mereka harus ambil peranan. Ini kita lihatlah, kita ceburi, kita bukan hanya bagi mereka teori, tetapi kita terus praktikal, kita terus ceburi dan kita terus lakukan, dan kita nampak ada satu hasil yang baik lah, dan perlibatan yang baik juga. Sebab bukan kita nak cakap aja, tapi kita melakukan. Ini yang berlaku lah untuk persatuan ini. Okey, saya